Memang meriah kan. Boleh tengok kan yang hari tu pun dah besar. Ini selepas video yang hari tu seminggu, nampak hari tu buah dia baru kecil-kecil, ini dah semakin membesar lah. Dan ada lagi yang berbunga-bunga, dan cabang sini pun sama, dah mula keluarkan bunga dan buah. Okay, betul-betul meriah lah. Memang tak rugi, saya rasa satu kepuasan bila kita tanam sendiri di rumah macam ni, ada hasil yang lumayan macam ni. Okay. Untuk yang bertanya apa baja saya guna, saya gunakan baja khas untuk pokok betik lah. Ini adalah baja yang saya guna. Untuk baja ni kita akan letak seminggu ke 2 minggu sekali. Okay, pokok ni untuk yang besar macam ni pun boleh digunakan untuk baja ni, ataupun pokok yang masih kecil macam ni pun boleh. Kalau tengok pokok ni dah mula keluarkan bunga, pokok kecil ni pun dah mula keluarkan bunga, dan kita akan letak baja supaya bunga ni sekecil ni pun dah lekat jadi buah. Okey, nak letak pun senang je. Taburkan je baja ni di sekeliling kanopi pokok lah. Okey, by seminggu ke 2 minggu kita tengok balik, memang akan ada buah yang dah mula lekat dan bunga dia semakin merimbun. Jadi mana yang tanam pokok betik kat rumah, nak pokok betik yang buahnya sentiasa menjadi, boleh cuba baja kita, baja khas untuk pokok betik.